Ada 29 huruf hijaiyah yang kita akan belajar hari ini. Bukan semuanya ada kuasa, bukan semua ada power. Ada 3 huruf yang ada power. Lam, mim, nun. Lam jumpa yang lain, dia boleh keluarkan hukum jelas atau tak jelas. Mim jumpa huruf lain, dia boleh suruh dengung ke, dia suruh jelas ke, dia suruh gabungkan. Nun jumpa huruf yang lain, dia boleh suruh jelas, dalam bahasa Arab izhar. Dia suruh gabung, idgham. Dia suruh tukar, iklab. Dia suruh sembunyi, ikhfa. Itu je 3 huruf saja. Apabila kita kenal huruf yang mana boleh menghasilkan hukum tajwid, nanti kat situ kita nampaklah, oh, dekat sini ada hukum tajwid. Tapi bila kita tak tahu siapa yang boleh hasilkan hukum tajwid, kita akan meraban cari tengok yang mana satu ada tajwid. Jadi hari ini fokus kita sampai petang, lam, mim, nun, kemudian ada mad dan juga waqaf. Itu sahaja. Saya pun dalam bidang pendidikan, kita memang suka dengan alat-alat inovasi sebegini untuk memudahkan pembelajaran. Pembelajaran tu lebih seronok. Di situ yang menarik minat saya sebenarnya, sebab saya nampak the innovation of the jari tajwid itu dapat membolehkan sama ada orang yang dah mahir ataupun yang tak mahir sekalipun untuk mempelajari Al-Quran dengan lebih confident. Memang garanti mereka lebih berminat. Kita faham, senang nak ingat. So maknanya kalau orang yang tak zero knowledge pun akan boleh faham konsep tajwid ni dan apply. Ingat, setiap pelaburan yang kita buat untuk Al-Quran, kalam Tuhan ni, satu pelaburan yang menguntungkan. Tak ada siapa pun rugi. Jadi apa lagi? Jangan rasa terlambat, jangan tangguh-tangguh. Dapatkan satu sekarang.